Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat lagi kita bersua pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Biarlah ibadah kita menjadi rahsia kita, serupa seperti kita rahsiakan dosa kita. Akhlak Rasulullah SAW yang mulia. Kita baca satu hadis insya-Allah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah, baginda SAW tidak pernah berkata kepadaku dan tidak pernah berkata kepadaku kerana sesuatu, kenapa awak buat begini, kenapa awak buat begini. Muslim 2309. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah, baginda SAW tidak pernah berkata kepadaku dan tidak pernah berkata kepadaku kerana sesuatu, kenapa awak buat begini, kenapa awak buat begitu. Muslim 2309. Alhamdulillah, kita dah baca satu hadis tadi. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Tutur katanya amat beradab dan penuh hikmah kepada sesiapa walaupun terhadap hamba. Tutur kata merupakan antara penyebab utama seseorang itu mendapat dosa. Orang yang beriman akan sentiasa menjaga perkataan yang dilafazkan kerana terlalu mudah untuk menyebut perkataan yang tidak baik. Marilah kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh terbaik dalam keseluruhan kehidupan kita. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengar tadi, tuan-tuan, puan-puan, dapat kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.